Seorang lelaki ditemukan maut di kawasan Pokok Ru di Pantai Melawi, Bacok, Kelantan malam tadi selepas dipercayai mencederakan anak saudaranya berusia 7 tahun dengan tukul pada hari sama. Jasad suspek berusia 46 tahun itu ditemui kira-kira 3 km dari lokasi kejadian. Di mana Ketua Polis Daerah Bacok, Deputi Superintenden Muhammad Azri Sulaiman berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian seorang kanak-kanak lelaki parah dipercayai dipukul dengan tukul oleh bapa saudaranya di Jalan Kedai Jelawat jam 5.15 petang semalam. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati kanak-kanak itu berlumuran darah akibat kecederaan di kepala di rumah kedai milik suspek. Mangsa yang dalam keadaan kritikal dikejarkan ke Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia HPUSM untuk mendapatkan rawatan lanjut. Muhammad Azri memberitahu susulan kejadian itu suspek ditemui maut di Pantai Melawi dan siasatan lanjut masih dijalankan untuk mengenal pasti punca kejadian.